Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid RHTV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran raya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berabadu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Sebenarnya hari tu ada soft launch oleh Amazfit Malaysia sewaktu ada sesi High Rock Simulation dekat backyard. Sebenarnya aku dah show, dah cantik, dah lawa dah dengan environment. Sekali mic tak connect. Sebagai Hyrox Performance Coach yang pertama, yang terawal, paling awal di Malaysia, aku telah diberikan perkhidmatan oleh Amazfit Malaysia untuk menjadi yang pertama dalam Malaysia juga untuk review jam terbaru daripada Amazfit yang fokus dekat Hyrox athlete. Tapi jangan risau, geng-geng running, hiking, berenang, semua pun boleh pakai juga. Inilah dia Amazfit Balance 3. So sebenarnya dia ada dua jenis, sama ada korang nak ambil yang stainless steel punya ataupun yang titanium punya. Kalau stainless steel berat sekitar 62 gram, kalau titanium berat 55 gram. Dia pakai screen AMOLED display bersaiz 1.5 inci, brightness up to 3000 nit, dan dia punya display dia pakai touchscreen sapphire glass. Bateri dia kalau typical use boleh tahan up to 21 days, kalau heavy use boleh tahan 10 hari. Dia ada 180 plus sport mode, macam-macam sukan dia cover. High rocks, running, berenang, merangkak, gym, semua lah. Strap dia buat daripada silikon 22mm. So apa highlight untuk Amazfit Balance 3 ni, dia memang fokus untuk hybrid athlete, geng-geng Hyrox, sebab dia ada hybrid charge energy intelligence. Sebab apa? Sebagai seorang Hyrox coach, sebagai seorang Hyrox pro athlete juga, bila kita training, kita akan tekan, kita akan deal dengan berat-berat yang sampai 200 kilo, hari yang mencanak-canak, training pula lama, sejam, 2 jam. Jadi kita pun tak tahu badan kita cukup ke recovery, bila nak push, bila nak easy. Jadi dengan feature hybrid charge ni, korang boleh plan diri korang, sebab jam ni dia akan tunjuk bila masa kau nak push, bila masa kau nak intense, berapa lama training kau, bila masa kau nak recovery, bila hari easy kau. Dan yang paling best untuk geng-geng Hyrox, dia dah ada Hyrox Virtual Pace. Di mana kalau korang nak pergi race Hyrox, mungkin korang tak tahu apa expectation, berapa timing yang korang target, berapa lama korang nak spend dekat ski, dekat sled push, dekat wall ball, nak lari pakai pace berapa, dekat rock zone macam mana. So dekat Hyrox Virtual Pace ni, korang boleh set korang punya timing berapa nak finish, and then korang boleh adjust dekat situ pace kau berapa dan sebagainya. Terus dia akan auto setting dekat stesen-stesen ni berapa lama engkau nak kena spend, dan bila engkau race nanti, dekat jam tu akan auto tunjuk dia punya countdown berapa lama kau dah terlebih masa ke, kurang masa ke, supaya engkau boleh dapat engkau punya timing yang korang target. So feature-feature lain yang ni aku baru jumpa tadi. Aku ingat tak ada, sebab dalam aku punya Amazfit T-Rex 3 Pro ada. Dia ada lampu. Dia ada lampu guys. Okay, kita tengok. Dia ada lampu merah. Dia ada lampu ni. So kalau lari dekat malam, training malam, dia boleh jadi blinker juga. So itu je yang aku boleh share dengan korang, serba sedikit pasal Amazfit Balance 3. Stay tune, make sure to follow social media Amazfit Malaysia dekat IG, dekat TikTok. Jadi yang pertama untuk dapatkan dan make sure dekat Hyrox Malaysia Kuala Lumpur bulan Disember nanti, korang boleh pakai terus, dan insya-Allah lagi senang korang nak plan, korang nak capai korang punya timing. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Nak giris. Senang tengok.